Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Baharin. Salam sejahtera guys. Hari ni saya pakai baju Type R. Belakang saya ada Type R dan saya nak bagi tahu bahawa kita ada 35 unit Honda FL5 incoming. FK8 kita ada dalam 3 je, tak banyak dapat. Tapi FL5 yang on the way masuk, kita ada 35 unit dan 8 unit loan dah approve. Kereta kat Jepun lagi dan kereta atas kapal loan dah approve. Yang lain semua on the way masuk. Kita tengah select untuk kereta datang ke Malaysia. So siapa nak beli FL5, tengok video ni. Jangan lupa like, komen, follow, share dan juga subscribe guys. Okay, jom kita tengok dekat sini pula ada satu lagi mode untuk dynamic engine. Okay, untuk advance, untuk basic, ini untuk powerful control engine. And then dekat sini ada dia punya suspension. Sport ni dia akan lebih agresif lah, dia akan lebih keras untuk kereta MPV ni. So kalau mode standard kita just boleh tukar. Ni Sport Plus punya mode. And then kita boleh tukar mode standard untuk kita punya suspension. So guys, kereta ni baru sampai. Kalau berminat, Roger Arif Baharin, okay? Alright gang, hoi, bapak handsome. So saya ada warna biru, merah dan juga warna putih ni. So guys, di antara 3 color ni, cuba korang komen mana menjadi pilihan korang. Saya nak korang komen je. Tanda bantu saya tanda hadir bantu saya. Antara biru, merah, putih, yang mana satu menjadi pilihan korang dalam kategori FL5 Type R. So sekejap lagi saya akan pergi dekat sini. Ini yang sebenarnya saya nak buat. Jom kita tengok warna putih ni. So tiga-tiga ni semua sama, daripada Jepun. Sama enjin, beza pada color dan beza pada harga sahaja. So FL5 paling mahal adalah warna merah. Ini pun boleh consider mahal, tapi paling awam ini. Warna putih dia dikategorikan paling lowest price dalam kategori FL5. Tak adalah murah sangat dia, tapi yang putih yang ada dekat depan ni estimate price dalam on the road 288,000 on the road. Yang merah tu 310,000 on the road, NCD 55%. Sebab tak apa sebab merah ni paling cantik, merah lah FL5 kan. Dan merah ni lah paling mahal sekali kalau kita nak beli dekat Jepun. So merah ni tahun 2024, mileage baru 2000. So harga 310,000 on the road, NCD 55%. So memang kebanyakannya FL5 merah lah paling mahal. Biru boleh tahan, tapi paling awam warna putih. So saya ada 35 unit on the way untuk FL5 Type R. So putih paling banyak, start daripada 2022, 2023 dan 2024. Tapi janganlah abang minta kereta 2024, harga nak 2022. Tak dapat nak tolong dah bang. Okay. So beza pada harga condition main peranan, mileage main peranan dan color. Macam saya kata tadi, color merah main peranan paling mahal. Dan kalau dia low mileage, lagilah mahal. Akan beza 5,000 ke 3,000. Okay, jom kita tengok. Merah ni masih available unit lagi. Mileage baru 2,000 km. Cuna kan. Tapi saya rasa korang perasan dekat market dekat luar, geng-geng FL5 yang kanjo, warna merah ni masih tak banyak lagi. Putih banyak, biru banyak. Tapi sejujurnya kalau saya minat warna biru. Saya memang minat color biru untuk FL5. So ini bahagian dalam dia sama tak kisahlah dia dalam luar warna merah ke, hitam ke, biru ke, hijau ke, macam ni lah dalam dia. Beza dia pada mileage saja. Okay, kereta ni rating 6A. Saya tunjukkan So mileage 2300, rating 6A. Kereta 2024, 310,000 on the road, NCD 55%. So guys, kalau berminat screenshot ni, terus tunjuk dekat Arif Baharin, mesej kat Arif Baharin, Arif saya nak kereta ni, booking 500, terus adjust masuk loan. So kebanyakannya geng-geng yang beli kereta ni ada down payment minimum 20,000, 30,000, ada juga letak lebih Ada ni 650,000. Nak sembang hari ni ke sembang hari lain?
Hari lain lah, sebab kita topik kita dekat FFI. So kita ada on the way unit 30 lebih 30 lebih. 2022 tak banyak. 2022 estimate dalam 4 ke 5 unit. Paling banyak 2023 dan 2024. So mileage memang berbeza. Yang kita masuk 2023 tu ada mileage 90, ada mileage 600, 400, 2000, belas ribu pun ada juga. So macam yang sebelum ni kita pernah jual 2022 warna biru. Cahaya tak cantik guys sini. Okey, 2022 saya pernah jual sebelum ni warna biru 279,000 on the road, NCD 55%, sebab dia punya mileage 16,000 km. Kalau let's say kata dia punya mileage ratus-ratus, macam ni 2,000 3,000 memang dia akan consider lagi mahal lah. Okey. So guys, komen je mana satu menjadi pilihan korang dalam banyak-banyak colour FFI yang saya ada ni. Hitam pun saya ada on dia masuk, Nado grey pun saya ada lagi dekat showroom sebelah. So seat dia sama je. Tak kisahlah kereta tu biru ke, putih ke, hitam ke, seat dia sama je macam ni. Beza colour dengan mileage, itu saja, dan harga. Okey. Untuk model ni all unit from Japan. Dia tak macam FK8. Kalau FK8 dia ada yang daripada Australia, Japan dan juga UK. Bezalah, ada yang UK ada extra speaker, ada lane assist untuk model 18, 19. Tapi untuk FFI mostly original, semua from Japan. Okay, untuk FFI semua from Japan. Kalau FK8 dia ada 3 negara yang keluarkan dia. Dan rim datang dengan 19 inci. Kalau FK8 rim 20 inci. So ni original dia. Tapi nanti majority nanti korang akan tukar sport rim punya, confirm lah. Okay, apa yang kita nak ceritakan dekat FFI ni, sama je. Okay, sama je. Cuma dia dah banyak dekat atas jalan raya. Make sure guys, kalau nak FFI ni, saya ada on the way unit yang dekat atas kapal pun dah ada, yang baru beli dekat Japan pun dah ada. Sebab bos cakap dia on the way beli lagi 50 unit. Dia nak jadikan ke 50 unit. Sekarang dia dah ada 35 unit on the way. Tapi dia nak jadikan sehingga 50 unit. Okay, jom kita pergi dekat sini pula. Ini sebenarnya topik saya, CLA 35 AMG shooting brake. Alright, jom saya bawa kereta ni ke depan sikit kita tengok lebih terang. Alright gang, saya dah bawa keluar kereta ni. So model yang ada dekat depan kita sekarang ni CLA 35 AMG shooting brake, Japan spec, unregistered, full spec sunroof. Okay, nampak dia ada sunroof. Datang dengan bucket seat AMG lagi, 2 tone color, 300 horsepower, ada sport plus mode. Ni kita panggil dia punya kategori shooting brake. So mana bapak-bapak yang masih nakkan family car tapi still nak ada performance, inilah dia. Sebab ruang luggage dekat belakang dia sangat-sangat besar. Memang sangat-sangat luas. Rare kereta ni, cantik juga. Okay, jom kita tengok ruang luggage dia dekat belakang. Kita buka. Memang besar. Nampak ni. So ruang luggage dia memang sangat-sangat besar dekat sini. So dia ada power board. Kita tutup. Kalau sedan biasa tu, dia punya ruang luggage tu normal lah, tak adalah besar sangat. Tapi mana yang nakkan satu family car, suka bawa family jalan-jalan tapi nak still ada performance, inilah dia, kereta 300 horsepower. So yang ada dekat depan kita sekarang ni tahun 2021, berharga 268,000 on the road, NCD 55%, AMG sunroof, mileage 49,000, original 4matic turbo 8 speed. So dekat sini dia ada mod lagi, sport sehingga sport plus. Mileage dekat situ 49,584. Ada HUD, bucket seat 2 tone AMG warna merah. Nice. Memang syok lah kereta ni. AMG kan. Abang dia adalah 45S. Yang ni kategori nombor 2 lah. Ni seat bahagian belakang dia. Okay, ini sebenarnya video saya hari ni, tapi disebabkan hari ni saya pakai baju Type R, kereta ni ada pula baru sampai, kita buatlah video kan. So merah available, putih loan dah approve,
biru Soul booking, customer saya booking daripada Kelang. Jangan risau, banyak lagi unit yang ada. So mana yang rasa macam was-was nak test loan dulu kan, nak cuba-cuba dulu kan, nak tengok loan approve ke tak, Roger je Arif Baharin. Arif cakap, Arif masuk loan dulu Arif, boleh tak? Okay, boleh je. Okay, booking 500, masuk loan, and then kalau loan reject, kita full refund 100%. Okay. So yang ni masih for sale. Kalau berminat, Roger Arif Baharin. Kereta ni memang best. So apa yang kita akan buat, yang ini kita provide dengan warranty sehingga 6 tahun. Untuk FF5 Type R, kita provide warranty sehingga 8 tahun. So sebelum kita deliver, kita akan buat full service. Full service kereta, kita akan buat full service sebelum kita deliver dekat customer. Saya ambil yang ini sebab dia rare dari segi color, dalam 2 tone interior, and then dia sunroof, dan dia wagon, shooting brake. So guys, itu saja video saya hari ni. Saya just nak bagi tahu saya ada FF5 35 unit on the way. CLA shooting brake AMG 268,000 on the road, NCD 55%. So mana yang mencari kereta recon, boleh Roger Arif Baharin. Assalamualaikum.